Sistem amaran awal kepada industri penerbangan dan tenaga. Balai Cerap dan Satelit Pemantau akan mengeluarkan ramalan dan jangkaan lalu memberi amaran kepada industri penerbangan dan tenaga untuk mengambil tindakan. Maka risiko gangguan dan kerugian besar dapat dikurangkan. Mari kita buat latihan. Soalan pertama, apakah punca utama berlakunya ribut geomagnetik di bumi? Gempa bumi, letusan gunung berapi, letupan suar suria atau letupan jisim korona, ribut petir di atmosfera bumi. Jawapan akan disiarkan pada akhir. Murid-murid, sila baca soalan dan melalui pantauan guru, tandakan jawapan. Soalan yang kedua, apakah salah satu kesan ribut geomagnetik yang boleh dilihat di kawasan kutub utara? Adakah tsunami, aurora borealis, gelombang panas atau gempa bumi? Sudahkah anda menanda jawapan? Mari kita tengok soalan yang seterusnya. Apakah salah satu kesan angin suria apabila sampai ke bumi? Menyebabkan hujan lebat di kawasan kutub, menyebabkan bintik suria di permukaan bumi, menyebabkan gangguan medan bumi dan menghasilkan aurora, atau menyebabkan gempa bumi. Sudahkah anda membuat pilihan jawapan? Mari kita ke soalan yang seterusnya. Apakah salah satu kesan ribut geomagnetik yang boleh dilihat di kawasan kutub bumi? Tsunami, aurora borealis, gelombang panas dan gempa bumi. Sudah memilih jawapan? Mari kita ke soalan yang seterusnya. Apakah langkah berjaga-jaga yang biasa diambil oleh syarikat penerbangan semasa berlaku ribut geomagnetik kuat? Meningkatkan kelajuan pesawat, mengurangkan altitud penerbangan, mengubah laluan penerbangan mengelakkan kawasan kutub, atau menambah bilangan penumpang di dalam pesawat. Sila buat pilihan jawapan anda. Sudah? Mari kita ke soalan yang seterusnya dan yang terakhir. Apakah langkah yang diambil oleh syarikat tenaga elektrik untuk mengurangkan risiko kerosakan grid semasa ribut geomagnetik? Menambah voltan grid secara tiba-tiba, memadamkan semua lampu jalan, mengurangkan beban pada transformer dan memantau arus teraruh. Mematikan semua satelit komunikasi. Sudahkah anda melengkapkan jawapan? Tukar lembaran kerja anda dengan rakan sebelah dan semak jawapan yang diberikan. Untuk nombor 1, jawapannya C. 2, B. 3, C. 4, B. 5, C. Dan 6, C. Sudahkah anda menyemak jawapan? Serahkan kembali kepada guru anda. Sekian, terima kasih.